Assalamualaikum dan salam sejahtera, keluarga JDT. Apa khabar semua peminat bola sepak Malaysia? Kita ada satu perlawanan yang padu gila bakal berlangsung dan korang memang tak boleh lepas pandang. Perlawanan yang dijangka penuh drama, emosi dan aksi pantas. Johor Darul Takzim FC akan turun menentang Kedah Darul Naim FC di gelanggang keramat Stadium Sultan Ibrahim. JDT, dengan rekod hebat dan sokongan padu dari penyokong Harimau Selatan, pastinya mahu mengekalkan dominasi. Tapi jangan lupa, Kedah bukan calang-calang lawan. Skuad hijau kuning pun datang dengan semangat juang tinggi dan strategi yang mantap. Untuk tiket perlawanan Liga Super Malaysia 2024-2025 antara Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim dan Kelantan Darul Naim FC pada 10 April 2025 yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim akan mula dijual menerusi link tiket hotline di bawah ini pada 4 April 2025 bermula jam 2 petang. Setiap penyokong hanya boleh membeli 4 tiket sahaja. Manakala para pemegang PAS bermusim hanya perlu menunjukkan PAS anda di pintu-pintu masuk untuk kemasukan ke stadium. Tiket diperlukan untuk penyokong yang berusia 3 tahun ke atas. Untuk waktu perlawanan, Liga Super Malaysia 2024-2025 antara Johor Darul Takzim FC menentang Kedah Darul Naim FC pada 10 April 2025 di Stadium Sultan Ibrahim bermula jam 8 suku malam. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini agar anda tidak terlepas sebarang info JDT terkini. Jumpa lagi dalam video akan datang.